Okey, hari ni aku nak cerita sedikit lah tentang pengalaman aku sebagai PhD driver. Ini lucu lah, cerita dia lucu sedikit. Cerita ni dah lama lah berlaku, tapi baru hari ni aku nak cerita dengan korang lah, kongsi pengalaman aku kan. So, there's one fine day aku dapat satu job lah. Dia punya job ni, yang order ni orang Melayu kita. Then aku dah sampai dekat dia punya pick up point. I was surprised to see that yang naik ni seorang wanita dengan seorang anak kecil. Tetapi dia berbangsa Cina. Tapi fikir balik, it's a norm lah. Sebab yang intermarriage kan. So it's a norm. Biasanya aku kalau sebagai PhD driver, kalau let's say diorang naik, aku akan greet orang, hello, welcome, ataupun hello, good morning, atau sebagainya lah. Dan secondly aku akan confirm dengan orang destination yang diorang nak pergi. Waktu tu destination dia nak pergi airport Terminal 4. Okay. So aku cakap, hello, hi ma'am, welcome, you going to Terminal 4? Dia cakap, yeah, collect. Dia cakap macam gitu tu. So aku tak fikir apa lah. Aku terus jalan. Tapi bila aku dah jalan tu, tiba-tiba aku tak sedar hati. Aku sengaja jalan pelan je tu. Keluar daripada pick up point tu, aku jalan pelan. Sebelum aku nak menuju ke airport. So aku ikut hati aku jalan pelan kan. Tiba-tiba aku dapat, aku receive a call. Dia cakap, bang, macam mana abang boleh start a ride without saya ada dalam kereta? Dalam hati berkata tau, dah sudah, ini confirm salah. Ini passenger confirm salah naik kereta ni. Aku stop vehicle tu, aku pusing. Aku cakap dengan passenger tu, ma'am, sorry ya. If I may ask, are you really going to Changi Airport Terminal 4? Dia cakap, ya. You confirm going Changi Airport Terminal 4? Changi Airport Terminal 4 ni. Wait lah. Dia pun tengok dekat message. Oh, sorry. I going to Tanjung Pagar. Berapa pun jauh, geng. Changi Airport Terminal 4 dengan Tanjung Pagar. Jauh gila. Then, aku cakap dengan dia, man, I'm so sorry. I think you got the wrong car. Never mind, it's okay. I'm doing you a favor. Aku pusing balik. I will turn around. I will send you back at the pick up point. Oh, okay. Sorry ya. Dia cakap macam gitu. So, bila aku dah sampai dekat pick up point tu, secara kebetulan, ada satu kereta tau. Aku suspect, dan bukan suspect lah, aku boleh confirm lah. Itu kereta yang sepatutnya dia naik. Then, aku dah drop dia kan. Lepas tu aku tengok dekat center mirror tu, memang betul-betul dia naik tu kereta. And bila aku tengok kereta tu, dia punya number plate sikit lebih kurang sama dengan kereta aku number plate. Cuma alphabet je lain. So mungkin dia confused. Tapi aku dah confirm dengan dia job atau destination yang aku nak pergi ni lah. Korang bayangkan lah guys, daripada Changi Airport Terminal 4 dengan Tanjung Pagar, berapa punya beza, berapa punya jauh bunyi dia. Tapi dia tetap naik. Then, aku dah drop off dia, aku straight away pusing ke belakang daripada blok tu. Aku terus pick up the real packs lah yang sepatutnya, yang order tu job. Aku pun cakap dengan abang tu, bang, sorry ya bang ini ada miscommunication. Kenapa ya, apa cerita? Saya pun heran tadi, macam mana awak boleh accept a job? Awak dah gerak pun, sebab saya tengok pada map, awak dah bergerak dah. Without me inside the car. So saya heran, what's going on kan? Itulah saya nak cerita ni bang. Jadi bila saya dah confirmkan job yang destination saya nak pergi, Changi Airport Terminal 4, 2 kali saya tanya, 2 kali dia cakap betul. Abang bayangkan, sekarang salah siapa? Nasib baik abang telefon. Abang cuba bayangkan kalau saya dah masuk expressway. Tapi bagus, abang tu sporting lah. Abang tu ketawa, berdekah-dekah dia ketawa. Dia kata, sampai juga ke destinasi. Abang tu pun happy. Kita berbual-bual, cicit-cicit, ketawa-ketawa. Abang tu pun kasih tip $10 melalui app lah. Alhamdulillah lah rezeki saya pada hari tu.
So guys, itu sajalah aku nak story pada hari ni. Pengalaman aku dengan passenger yang korang fikir je lah salah siapa di situ. Assalamualaikum. Ciao.